Selamat datang semua. Hari ini kita nak kupas satu kisah sejarah yang epik, tragis tapi sangat memberi inspirasi. Kita akan selami rekod kehidupan dan pengorbanan seorang legenda sebenar, Lieutenant Adnan. Jom kita terus mula sebab kisahnya ni bermula jauh lebih awal daripada meletusnya perang. Cuba bayangkan keadaan ni. Tahun 1942, dekat Bukit Candu, Singapura. Asap berkepul-kepul, bunyi tembakan memang tak henti-henti. Masa ni, nasib seluruh tanah Melayu betul-betul di ujung tanduk. Pertahanan terakhir kita diuji ke tahap maksimum. Tekanan masa tu memang tak terbayang. Dan di tengah-tengah kekacauan ini, berdirinya seorang ketua yang langsung tak nak berundur. Jadi, ini bawa kita kepada satu persoalan yang agak penting. Macam mana seorang pemuda kampung yang biasa-biasa je boleh pikul tanggungjawab yang begitu besar dan akhirnya jadi wira teragung negara? Untuk faham perkara ni, kita kena putar balik masa. Bahagian pertama, Darah Pahlawan Sungai Ramal. Korang kena tahu, wira ni bukan dilahirkan terus hebat, tapi mereka dibentuk. Sejak kecil lagi, Adnan ni selalu berangan-angan pasal kehebatan pahlawan legenda macam Hang Tuah. Mak dia pula selalu sangat bacakan kisah-kisah kepahlawanan sebelum tidur. Yang menariknya, dia memang ada mewarisi darah pahlawan. Moyang dia dulu pernah berjuang bersama-sama Dolside menentang Inggeris di Nanning. Tapi pengaruh paling besar dalam hidup dia sebenarnya datang daripada ayah dia, Pak Saidi. Seorang yang berwawasan jauh, yang rajin bawa Adnan ke kebun getah untuk ajar dia erti kerja keras. Pak Saidi ni bukan macam bapa-bapa lain pada zaman tu. Dia sangat percaya pada pendidikan Inggeris untuk masa depan anak-anak dia. Penduduk kampung pula terbalik. Diorang ni sangat tradisional dan cukup takut dengan pengaruh barat. Sampai ada khabar angin yang disebarkan oleh orang macam Lebay Pian, kononnya kalau masuk sekolah Inggeris, anak tu nanti akan jadi murtad. Bayangkan sampai Tok Ketua kampung pun terpaksa campur tangan. Tapi Pak Saidi tetap keras hati, teguh dengan pendirian dia. Dan tekaan korang betul, keputusan kontroversi ayah dia tu memang membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Adnan ni bukan setakat pandai, malah dia jadi anak murid kesayangan Cikgu Anderson. Bahasa Inggeris dia hebat, siap jadi juara pertandingan syarahan bahasa Inggeris lagi. Kalahkan kawan-kawan yang dulu pernah ejek dia. Semua kejayaan ni membina keyakinan diri yang kuat dan sejak dari detik tu, dia dah tanam satu cita-cita besar dalam diri. Dia nak jadi seorang askar. Bahagian kedua, Askar Melayu Diraja bermula. Keazaman Adnan ni kalau kita fikir balik memang gila. Bila British mula cari recruits untuk askar Melayu, Adnan orang pertama yang nak join. Mak dia tak bagi sebab mak dia nak dia teruskan kerja jadi guru pelatih. Tapi berbekalkan restu bapak dia, dia jalan terus. Korang bayangkan dia dengan kawan-kawan dia sanggup berjalan kaki dan menumpang lori-lori barang dari Kajang ke Seremban terus ke Port Dickson semata-mata nak lapor diri dekat kamp. Dedikasi dia ni bukan biasa-biasa, sampai dia cepat sangat naik pangkat jadi sarjan dan tak lama lepas tu terus jadi lieutenant. Sebelum Perang Dunia meletus, kehidupan peribadi Adnan boleh dikatakan sangat berjaya. Dia siap terpilih untuk pergi ke London pada tahun 1937 untuk upacara pertabalan King George VI. Bila balik je tanah air, dia kahwin dengan seorang guru bernama Sofia Pakih Muda. Diorang ada anak-anak, bina hidup yang cukup bahagia dekat sebuah rumah besar di Pasir Panjang, Singapura. Semuanya nampak sangat sempurna. Tapi, yalah, kita semua tahu sejarah tak berhenti dekat situ kan? Bahagian ketiga, kemarahan pantas tentera Jepun. Semuanya berlaku dengan sangat pantas dan memang menakutkan. Pada 8 Disember 1941, tentera Jepun mendarat di Kota Baru. Pertempuran sengit terus meletus dekat pantai. Masuk pertengahan Disember, Jeneral Yamashita keluarkan arahan hantar 85 buah pesawat pengebom serang Pulau Pinang. Masa tu jugalah kapal-kapal Inggeris karam. Dan menjelang 31 Januari 1942, iaitu kurang 2 bulan je, korang bayangkan, seluruh semenanjung Tanah Melayu dah jatuh ke tangan Jepun. British tak ada pilihan lain selain berundur terus ke Singapura. Sekarang, korang mungkin tertanya-tanya macam mana pertahanan British yang hebat tu boleh runtuh sekelip mata. Puncinya adalah Ops Matador. Ini sebenarnya strategi awal British untuk halang Jepun daripada mara. Tapi malangnya, pelan ni gagal dilancarkan tepat pada masanya semata-mata sebab General E.E. Percival pergi meeting majlis perundangan di tempat lain. Lambat punya pasal. Kesilapan teknikal yang fatal ni bagi peluang besar gila untuk tentera musuh terus serang tanpa sebarang halangan yang kukuh. Ancaman dah betul-betul di depan pintu. Lieutenant Adnan diberi tugasannya sangat berat, iaitu untuk pertahankan Pasir Panjang dan Bukit Candu. Ini adalah kunci pertahanan terakhir di Singapura.
Bila sedar bahaya yang makin hampir, Adnan terpaksa buat satu keputusan yang sangat meruntun jiwa. Dia hantar balik keluarga dia, termasuk isteri dia, Sofia, yang masa tu tengah sarat mengandung anak ketiga, balik ke Kajang. Tragisnya, itu adalah kali terakhir mereka dapat tengok wajah satu sama lain. Bahagian keempat, pengorbanan titisan darah terakhir. Tentera Jepun ni bukan setakat guna kekuatan senjata je. Diorang ni sangat licik. Diorang cuba buat penyamaran, pakai baju seragam tentera Sikh, siap pakai serban lagi untuk kelirukan pihak British dan sekutu. Tapi askar Melayu di bawah pimpinan Lieutenant Adnan ni cukup tajam mata diorang. Diorang dapat hidu penyamaran ni dan terus tembak mati tentera Jepun tu dari jarak dekat. Benda ni buatkan Jeneral Jepun tu naik angin betul. Lalu diorang lancarkan serangan besar-besaran secara bertubi-tubi guna meriam dan bom dari udara ke atas Bukit Candu. Korang ingat nombor ni? 42. Cuma tinggal 42 orang askar sahaja yang masih bertahan bersama Lieutenant Adnan masa saat-saat genting tu. Sekumpulan kecil wira ni terpaksa berhadapan dengan gelombang tentera musuh yang jauh lebih besar bilangannya dan semestinya dengan senjata yang jauh lebih canggih. Walaupun diorang dihujani tembakan dan bom tangan kiri kanan, semangat diorang langsung tak goyah. Biar putih tulang, jangan putih mata. Itu prinsip diorang. Adnan sendiri yang kawal senjata machine gun Lewis gun tu. Bila peluru dah habis, pertempuran bertukar jadi pergelutan berdarah dari jarak dekat guna bayonet. Walaupun badan dah cedera parah, Adnan sikit pun tak nak berundur. Dia terus-menerus bagi semangat dekat anak buah dia untuk lawan sampai titisan darah yang terakhir. Semangat pantang menyerah ni betul-betul naikkan moral pasukan tu. Tapi realitinya, askar Jepun terlalu ramai. Lieutenant Adnan yang dah cedera parah akhirnya tewas dan berjaya ditawan. Tentera musuh masa tu memang sangat berdendam sebab terlalu ramai askar diorang mati di tangan pasukan Adnan. Jadi, diorang balas dendam dengan cara yang cukup kejam. Diorang masukkan wira kita ni dalam guni dan gantung dia terbalik dekat dahan sebatang pokok ceri. Apa yang jadi lepas tu memang satu episod yang sangat gelap dalam sejarah kita. Askar-askar Jepun ni berbaris panjang bawa pokok ceri tu. Setiap seorang yang lalu akan ambil giliran tikam tubuh Lieutenant Adnan yang tergantung tu pakai bayonet diorang. Macam mana kita boleh tahu detail ngeri ni? Semua ni diceritakan oleh seorang askar yang terselamat iaitu Corporal Yaakob yang terpaksa saksikan sendiri tragedi memilukan ni secara rahsia. 152. Itulah jumlah wira kita, termasuk pegawai askar Melayu dan pegawai British yang terkorban masa cuba pertahankan tanah tu. Beberapa hari lepas pertempuran tu, bila penduduk kampung panjat bukit tersebut, diorang jumpa mayat-mayat wira ni bergelimpangan dengan pelbagai kesan tikaman. Menjadi bukti senyap kepada pertempuran epik yang baru je berlaku di situ. Bahagian kelima, warisan wira yang ditinggalkan. Lepas kematian Adnan, tentera Jepun tak puas hati lagi. Diorang pergi cari pula keluarga Adnan dekat Sungai Ramal. Dekat sinilah terbuktinya betapa setianya penduduk kampung tu. Diorang semua berpakat tak nak bekerjasama dan terus sembunyikan isteri dan anak-anak wira kita tu. Isteri dia, Sofia, memang wanita yang sangat tabah. Waktu zaman pendudukan Jepun tu diharungi hidup yang cukup miskin. Bayangkanlah makan ubi kayu dengan pisang je. Dia juga terpaksa lalui detik sedih bila anak perempuan dia meninggal dunia sebab dia mempanas. Tapi lepas Jepun menyerah kalah tahun 1945, Sofia bangkit balik. Dia sambung mengajar dan akhirnya bina hidup baru bila berkahwin dengan Ustaz Ridwan. Satu benda yang pasti, pengorbanan Lieutenant Adnan langsung tak sia-sia. Kalau kita tengok sumber sejarah, keberanian dia yang luar biasa ni dah jadi satu pemangkin yang besar buat anak-anak muda masa tu. Kisah Adnan dah menyemarakkan api semangat kebangkitan dalam diri rakyat, sampai ramai yang mula sertai pasukan penentang untuk lawan penjajahan Jepun di tanah Melayu. Darah yang tumpah itulah yang betul-betul menyuburkan benih kemerdekaan kita. Jadi, lepas kita hayati segala kepayahan, keazaman dan pengorbanan tragis wira kita di bawah pokok ceri tu, persoalan untuk kita sekarang, macam mana kita hari ini nak hargai dan pertahankan keamanan yang dah dibeli dengan titisan darah diorang ni? Saya harap kisah sejarah ni tak berhenti setakat dalam minda, tapi meresap terus ke dalam jiwa kita semua. Okey, itu sahaja untuk penerangan kali ini. Terima kasih sebab sudi fokus dan selami kisah ni dengan saya. Teruslah membaca dan meneroka sejarah kita.